Anak merbah di hujung dahan, terbang megah mengintai laman. Sarawak gah menjulang harapan, pelangkah gagah menuju impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur yang bersinar megah. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan juri yang cemerlang, serta para hadirin yang saya muliakan sepanjang gelanggang. Izinkan saya lontarkan satu persoalan. Di mana letaknya Sarawak pada zaman berzaman dan ke mana kita berlayar dengan penuh harapan? Hadirin sekalian, Sarawak satu ketika dahulu jalanan bertanah merah berdebu, hospital sejauh beratus batu, sekolah rendah beratap buluh bersatu, sungai menjadi jalan utama menghubungkan dusun dan pekan kecil yang syahdu. Namun kini, lihatlah kemajuan yang terbentang. Lebuh Raya Pen Borneo menghamparkan sayap panjang. Internet memancar ke desa dan gelanggang. Ekonomi hijau dan digital semakin cemerlang. Kata Tunku Abdul Rahman, kita membina bangsa bukan dengan kekuatan tetapi dengan kesatuan. Dan Sarawak membina tamadun dengan kasih sayang dan perpaduan. Petikan puisi rakyat Sarawak. Di tanah ini, benih bertunas. Di tanah ini, semangat membara. Sarawak melangkah, bukan lagi malas, tetapi berlari memacu negara. Maka, pidato saya bertajuk Wawasan 2030, Denyut Nadi Sarawak menuju maju dan makmur. Sarawak kini bukan sekadar tanah bertuah, tetapi pusat tenaga dunia yang megah. Skor, Bakun, Murum, Baleh bersatu megah, menggerakkan kincir kemajuan yang terus gagah. Sarawak yang kaya dengan sumber semula jadi, kini melangkah lebih jauh. Projek seperti SCORE, Sarawak Corridor of Renewable Energy, memberikan harapan kepada negeri ini untuk menjadi pengekspor tenaga bersih terbesar di Asia Tenggara. Dengan empangan-empangan seperti Bakun dan Murum, Sarawak mampu menghasilkan lebih 20,000 megawatt tenaga hidro yang bukan sahaja memenuhi keperluan domestik tetapi juga menyediakan tenaga kepada negara-negara jiran. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini bukan sahaja menyumbang kepada kemakmuran ekonomi tetapi juga memastikan bahawa Sarawak berada di hadapan dalam usaha mengurangkan impak perubahan iklim. Dalam laporan yang diterbitkan oleh International Renewable Energy Agency ataupun IRENA pada tahun 2020, negara-negara yang memanfaatkan tenaga boleh diperbaharui akan memperoleh keuntungan ekonomi jangka masa panjang dan mengurangkan kos tenaga. Peribahasa berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sarawak bersatu, maka makmur pun berlabuh. Prasarana dan kesamarataan. Dulu, perjalanan berjam-jam membelah riba. Kini, lebuh raya memaut jiwa. Dulu, desa menanti dengan linangan air mata. Tetapi kini, desa tersenyum dengan cahaya. Salah satu pencapaian terbesar dalam pembangunan Sarawak adalah transformasi prasarana yang ketara. Sebagai contoh, projek Lebuh Raya Pen Borneo yang menghubungkan Sarawak dengan kawasan-kawasan lain telah mengurangkan masa perjalanan yang sebelum ini boleh mencapai lebih daripada 12 jam
Tapi kini hanya beberapa jam sahaja. Lebuh raya ini bukan hanya meningkatkan accessibility tetapi juga menyumbang kepada peningkatan ekonomi dengan membuka peluang baharu untuk pelancongan dan perdagangan. Begitu juga dengan kemudahan asas yang semakin diperbaiki di kawasan luar bandar. Kini, hampir semua kawasan di Sarawak menikmati akses kepada air bersih dan elektrik hasil daripada inisiatif kerajaan yang melaksanakan projek bekalan air luar bandar dan sistem elektrik air luar bandar. Sebagai contoh, kampung Semerbah di kawasan Kuching yang dahulu hanya bergantung kepada air hujan untuk keperluan harian tetapi kini menikmati bekalan air yang bersih dan terjamin. Kini Sarawak bukan sahaja permai tetapi juga pintar, hijau, bersinergi sampai ke akhir semai. Pendidikan dan modal insan. Pendidikan di Sarawak bukan lagi kabus tetapi pelita yang bersinar terus. UNIMAS, Swinburne, UTS menjadi arus melahirkan insan kelas pertama yang kudus. Sarawak kini melangkah maju dalam sektor pendidikan dengan penubuhan universiti terkemuka seperti UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak, Swinburne, University of Technology Sarawak Campus dan University of Technology Sarawak atau UTS. Universiti-universiti ini bukan hanya memberi peluang kepada anak-anak Sarawak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi di negeri sendiri, tapi juga menarik pelajar dari luar negara untuk menimba ilmu. UNIMAS sebagai contoh telah bekerjasama dengan pelbagai institusi antarabangsa untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan global. Sarawak juga melihat kepada pendidikan teknikal dan vokasional sebagai satu jalan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Program-program seperti Sarawak Skills Development Center atau PPKS telah memberikan latihan yang sangat diperlukan dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan pengurusan. Mengambil kata-kata daripada Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata terkuat untuk mengubah dunia. Sarawak membekal anak-anaknya dengan ilmu, semangat dan maruah mulia. Seiring dengan itu, inisiatif kerajaan seperti skim pinjaman pendidikan Sarawak turut memberi sokongan kewangan kepada pelajar yang berpotensi untuk melanjutkan pelajaran. Dengan pendidikan yang berkualiti, Sarawak bukan sahaja melahirkan profesional yang cemerlang tetapi juga mempersiapkan generasi masa hadapan yang dapat membawa negeri ini ke puncak kejayaan. Anak Sarawak kini mengejar bintang di angkasa, bukan lagi terperangkap dalam mimpi di desa. Ekonomi digital dan hijau. Dulu, ekonomi bertongkat pada hasil bumi. Tetapi sekarang, Sarawak melakar masa hadapan dengan ekonomi lestari. Hydrogen Hub berdiri megah di bumi Kenyalang menjadi pencetus tenaga bersih yang cemerlang. Ekonomi digital berkembang, membuka gelanggang. Smart City Kuching melangkah penuh gemilang. Bukan lagi negeri yang bertatih mencari arah, tetapi negeri yang memimpin dunia dengan megah. Pepatah Arab ada menyebut, sesiapa menanam kebaikan, dia akan menuai kejayaan. Sarawak kini menanam inovasi, menuai kemakmuran tanpa sempadan. Perpaduan dan identiti. Sarawak bukan sekadar nama di peta, tetapi contoh teladan di dunia nyata.
Melanau, Iban, Bidayuh, Melayu, orang Ulu bersatu. Hidup sebumbung, makan sepinggang, nafas pun bersatu. Hari Gawai, Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas, semuanya diraikan tanpa curiga, tanpa batas. Sarawak mengejar dunia bahawa kepelbagaian itu kekuatan, bukanlah duka. Mengambil kata-kata daripada Mahatma Gandhi, kekuatan sejati bukanlah dari kekuatan fizikal, tetapi dari kehendak yang tidak pernah menyerah. Dan itulah Sarawak, bersemangat juang, berjiwa tabah. Konklusinya, hadirin sekalian, Wawasan 2030 bukan sekadar impian di awangan, tetapi cita-cita yang ditulis dengan darah perjuangan. Sarawak kini melangkah penuh kepercayaan, membina negeri, memberkasa insan, memuliakan kehidupan. Naik perahu melawan arus, menempuh badai, membawa arus. Sarawak maju mendaki lurus menuju makmur tanpa terjerumus. Mari kita sebagai anak Sarawak yang berwibawa bukan sekadar memuluk tubuh di tepi bahtera, tetapi mengemudi layar mengibar panji negara. Wawasan 2030 denyut nadi Sarawak menuju maju dan makmur. Sekian, terima kasih.